Kalau korang nak pasang lampu solar, ada bajet lebih sikit, korang boleh pakai yang model premium ni. Kalau tengok beza dia, yang ni lagi besar tau. Lagi padu. Yang ni lampu solar yang sesuai untuk korang jadi lampu jalan. Yang putih tu saya dah pasang banyak biji. Dekat satu tiang ni saya pasang 2 biji lampu. Total dekat sini saya ada 4 biji. Waktu malam cahaya dia ni cerah. Dekat sini saya ada sebiji lagi lampu solar yang model premium. Lampu solar ni memang sangat best untuk korang pasang sebab korang tak perlu nak bayar bil elektrik. Walaupun hari-hari pasang, tapi korang tak kena bayar bil elektrik macam lampu biasa. Sebab waktu siang dia akan cas guna cahaya matahari. Dekat panel bahagian belakang sini. Hari-hari dia akan nyala selagi waktu siang dia cas. Jadi lampu ni walaupun korang pasang banyak biji, korang tak perlu risau bil tinggi. Lampu jenis macam ni ngam untuk korang pasang dekat jalan masuk rumah. Korang boleh letak dekat tiang lampu macam ni. Sebab dia ada bagi bracket macam ni. Pasang dekat tiang lampu macam ni, kalau korang balik waktu lewat malam, lampu korang ni akan nyala dengan automatik. Untuk masuk rumah, cerah macam ni baru ngam. Dan kalau korang nak tinggal rumah waktu malam, tak perlu risau. Lampu ni dia akan nyala dengan automatik. Walaupun korang tinggal rumah berhari-hari, tapi rumah korang tetap nampak macam ada rumah sebab cerah macam ni. Yang model ni saya ada sebiji je sebenarnya. Sebab harga dia ni keras sikit. Tapi kalau korang tengok dia punya kualiti memang lagi padu. Body dia ni daripada aluminium yang jenis die cast. Dia punya finishing pula yang jenis powder coat yang jenis kasar. Finishing dia ni memang premium. Body dia ni pula aluminium, takkan karat punya. Kalau yang sana dia harga bajet sikit. Yang tu saya boleh repeat banyak biji. Dia punya body tu jenis plastik. Dia punya body ni ringan sikit berbanding yang ni. Kalau yang ni dia agak berat sikit. Berat dia ni dalam 5 biji lampu tu. Memang berat dia punya body ni. Jadi kalau korang nak gantung dekat tiang lampu, tiang korang tu kena besar sikit. Baru dia boleh support lampu yang ni. Kalau lampu tu ringan, satu lampu tu saya boleh letak 2 biji. Jenis ni sama, lampu dia ni jenis tak ada reflektor. Dia pakai board macam ni. Yang tu satu board. Kalau yang ni dia ada dekat 5 board. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Cahaya dia ni boleh maintain cerah macam ni dari maghrib sampai subuh. Sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian sini. Bateri besar macam ni baru boleh simpan tenaga yang lama untuk bagi lampu korang ni nyala dengan terang. Dan dia punya panel solar pula besar dekat bahagian belakang tau. Penuh body lampu macam ni. Panel pula yang jenis model baru, dia lebih perform banding panel lama. Saiz sama macam ni, output dia ni lagi banyak. Dan dia lebih perform waktu low light. Kalau waktu mendung, dia tetap boleh hasilkan tenaga untuk bagi lampu korang ni cas. Panel pula saiz besar macam ni. Kalau besar macam ni, baru dia boleh cas lampu dengan cepat. Jadi panel saiz besar boleh cas lampu cepat. Bateri pula besar boleh simpan banyak tenaga. Jadi lampu korang ni boleh nyala terang dengan selamba. Jadi kalau korang plan nak pakai lampu solar, ada bajet lebih sikit, korang boleh terus grab yang model besar ni. Yang ni premium punya. Walaupun harga mahal, tapi kena dengan harga. Dia punya kualiti ni memang padu punya. Body aluminium, finishing cantik yang jenis powder coat, tahan karat, bateri saiz besar, cahaya dia terang, lampu LED banyak, panel besar dekat bahagian belakang, model ni memang padu, memang puas hati. Korang boleh check dekat link video.